Mamat ni rasanya dekat parlimen kan. Dia kerja dia memang condemn crypto je kot. Sebab saya tak pernah tengok dia bersuara benda-benda lain kan. Dia memang attack crypto je. So dia minta government ban Bitget dengan Maxi lah. Okay, so sebelum ni kalau tuan-tuan perasan, Bybit kena remove diorang punya P2P. Binance pun diorang dah remove diorang punya P2P yang currency PGK. So sekarang ni YB yang terpaling buat kerja ni minta Bitget dengan Maxi pun ditarik balik diorang punya P2P dan juga block access Bitget dengan Maxi untuk orang Malaysia. Nasib baik dia bukan Menteri Kewangan sebab tahun 2019 waktu dia jadi Menteri Kewangan, dia memang tekan gila-gila industri kripto dekat Malaysia sampai classify dia sebagai securities dan sebagainya. Itu semua sebenarnya fitnah sebab kripto bukan securities. Cuma saya terfikirlah, ada ke YB dekat Malaysia ni yang pro kripto ataupun dia kena macam US, kalau dapat duit lobby baru YB tu jadi pro kripto. Apa pandangan korang?